Rumah yang sangat cantik, tersergam indah yang sangat eksklusif ini di Bukit Damansara atau nama lain dia ialah Damansara Heights yang terletak di Kuala Lumpur. Double story bungalow dengan kawasan dia yang memang sangat-sangat besar dan luas dalam 7,664 square feet. Rumah ni dibina semula oleh owner asal dan sampai sekarang owner memang jaga dengan sangat-sangat baik. Kenapa saya cakap rumah ni owner jaga dengan sangat baik? Jom kita masuk ke dalam. Daripada pintu utama dia terus kita pergi ke ruang tamu dia yang sangat besar, cantik dan kemas. Dan kemungkinan besar owner akan tinggalkan beberapa barang untuk dijual sekali. Dan di ruang tepi ni owner jadikan sebagai sebuah taman ataupun tempat untuk kita bersantai bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Total keluasan binaan untuk rumah ni anggaran dalam 5,000 square feet. Jangan risau, untuk rumah ni jenis freehold pegangan bebas. Untuk bahagian dapur dia memang dah ready untuk wet and dry kitchen. So macam mana untuk para isteri, mak-mak, adakah anda berminat dengan dapur yang macam ni? Untuk bahagian belakang masih ada lagi ruang dan tanah dalam beberapa kaki untuk buat apa-apa saja ikut kreativiti dan cita rasa anda. Di level bawah ada 1 bilik dan juga 2 bilik air. Jom kita ke tingkat seterusnya. Untuk bahagian atas ni dia ada 4 bilik, 3 bilik air dan ada 1 bilik dijadikan sebagai family hall. Total keseluruhan bilik dalam rumah ni ada 5 bilik dan juga 5 bilik air. Ada 3 bilik yang disertakan sekali dengan bilik air dan ada 2 bilik berkongsi bilik air yang sama. Untuk bilik yang terakhir kita akan ke bilik master bedroom dia yang sangat besar, luas dan sangat-sangat selesa. Dan of course disertakan sekali dengan bilik air dia yang sangat mewah. Siapa yang tengah mencari rumah yang cantik di Bukit Damansara, kena consider rumah ni.